Alhamdulillah dah dapat naik. First hasil. Tengok sikit. Ha? Tibaan Abang Fairuz. Dah sampai. Apa? Dah sampai Sampai. Dah sampai kat kita. Oh. Abang Aziz nak pergi lah. Lah, saya tak cakap dia. Aduh. Kau tak ada geng. Okay, Assalamualaikum. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki, insya-Allah. Wah, kita buat video abang. Tu abang Tok Ketua. Okay, hari ni kita nak pergi mencandat sotong. Kat pulau mana? Pulau Laki ya? Pulau Laki. Pulau Laki. Okay, sekarang ni saya berada di Kampung Senari. Ni Abang Fairuz. 10 tahun tak masuk. So kejap lagi kita bersiap nak pergi ke Pulau Laki. Nak tandat sotong. Okay, kita pergi tengok JT jap. JT Kampung Senari. Air pasang lah. Tinggi lah? Apa tu? Air. Tak tinggi? Air slow. Oh, yelah ni air setengah slow. Kalau derasannya tak tu. Tengok JT. Air surut, tak boleh naik sini. Banyak kena pergi Kampung Gobit lah. Air surut. Yalah, Kita pergi ni lah, JT Kampung Gobit. Ni tak boleh ni, air surut sangat. Malaysian, aduh. Aku bercakap tak rakam. Cakap sekali lagi. Alah, tak sempat nak tunjuk si Fairuz naik jalan atas titi. Ha? Ya. Oh, steady lah Fairuz. Jalan atas titi, steady. Sekejap lagi nak turun ni. Nak turun. Tahu tak? Apa? Batas bendang Fahir. Ya, Batas Bendang. Sama lah kak? Cik lah. Mainan dia punya. Patutlah ada saja je. 14 kilo Okay, sekejap lagi. Tunggu buat barang-barang semua dah angkat sini. Tengok Tok Ketua. Boleh ke Tok Ketua? Ha? Bahaya sikit. Oh, memang ada gerun sikit lah. Tapi dia kuat. Dia kuat tu kat Nibong kan? Nibong kan? Nibung. Okay, Abang Fairuz dah turun dah. Boleh Ruz JT ni sebenarnya dalam proses nak pembinaan ni. Cepatlah dapat peruntukan buat JT baru mudah sikit nak turun naik ni, pergi turun ke laut. Tinggi macam ni Ni air surut lah. Okey, kami dah masuk dalam bot. Okey, Tok Ketua. Jumpa esok. Tok Ketua tak ikut. Alhamdulillah. Okey lah. Alright. Enjin pun dah start. Jadi kita gerak. Okey, kejap lagi kita pergi ke Pulau Laki. Nanti kita update perjalanan pergi pulau. Yes. Kali ni kita masih bersama dengan Abang Adi. Kita punya driver boat. Abang Adi dengan ni, Lani. Aku dah hafal nama korang. Ni partner kita, Fairuz. Kali ni kau tak dapat. So, kita start bergerak ke Pulau Laki. Let's go.
Dah ada geng sampai. Ambil nyawa dulu. Ambil nyawa. Sakit buntut, angin kuat. Dia tahan juga angin tadi. Tak ada umpan. Ha? Masih jig je. Lelaki belakang sana, Pak? Oh, belakang sana. Kalau lelaki kita dah sampai spot ni. Wih, ni nak mancing pakai diorang nak balik. Alun tinggi pula. Pusing ni turun ni. Pusing paling tinggi. Dengar ke cakap? Dengar kot. InsyaAllah dengar. Belum ada hasil lagi nampaknya. Baru 5 minit. Baru 5 minit tak sampai lagi. Alhamdulillah dah dapat naik. First hasil. Tengok sikit. Ha? Tak gumpau Mantap dah ada hasil. Jadi tak sia-sia aku cakap ni. Kau dah ada pengalaman, aku tak ada pengalaman lagi ni. Tunggu lagi. Ada tak? Saya buat video je. Tapi dia sonsang ni. Apa sonsang pula? Baru sini. Ada? Harus ke? Ada saya. Angkat je dulu tengok. Aku dah sedau-sedau Alun naik agak tinggi guys. Ada? Alah, pijak tanah. Pijak dasar. Tak ada? Oh, tak ada. Aku iyalah pasal video. Sampai. First, dapat lagi. Belagak siut. Aduh. Aku punya umpan sama je. Alun makin mengganas. Ganasnya Alun. Bentar. Dah rasa lain macam ni. Aku cari tu. Masih kumpau lagi aku ni. Belum dapat lagi. Tunggu lagi. Dapat juga. Ya. Dah tak kumpau. Ada bukan ni. Allah tadi. Abang biasa. Oi, dia sembuh. Berapa lah nak kacau lagi tadi sana. Okey, sambut angkat. Tak dah aku.
Bahaya Ayo untuk bot kecil. Bahaya untuk bot-bot kecil. Kita gerak pergi pulau lah. Pulau laki kita gerak pergi pulau laki. Sayang pun ada. Cuaca tak mengizinkan guys. Dia masih steady. Aku dah muntah dah. Dah muntah guys. Kita gerak ke dekat pulau. Semoga selamat. Oh, tengok. Sampai lagi. Meriah gila kat sini lah. Penuh dengan bot. Tu lampu-lampu tu semua bot tu. Kapal besar tu. Ya, ada lagi bot-bot. Semua mancing ah? Mancing ah? Sotong ya? Oh. Wah, meriah. Oh, itu semua sotong eh? Mantap. Penuh ah, penuh sini meriah. Ingatkan rumah, rupanya bot semua. Okey, kita dah sampai. Di Pulau Laki kan? Ini lah Pulau Laki. Kita mancing lah. Mana dia? Banyak mancing dia orang. Campur mancing dengan candat sotong sekali di sini. Kita candat dua. Buang situ. Betul-betul meriah lah. Kat tengah tadi alun kuat. Jadi ramai yang semua berlindung kat sini. Tak ada ke. Semua kita kat sini lah. Tak tahu kita nak candat ke nak mancing kat kawan. Ni ramai ni. Tak boleh keluar kita je tadi. Kita satu bot pergi kat luar. Dengan berani betul. Dengan alun tinggi. Dia orang semua kumpul kat dalam. Patutlah tak nampak pun kat sana. Kita je. Okey. Sekejap lagi tengah nak turun sahur. Sekejap lagi kita pun cubalah nasib try nyandat. Dapat orang dapat lah ikan. Lagak dapat ikan tu. Ikan puput. Dapat siku. Dapatlah juga. Meriah guys. Meriah gila kat sini. Ramai gila orang mancing. Tak boleh kat tengah tadi. Gelombang kuat lah. Pening kepala. Ni okey sikit lah. Ni dekat dengan tanah ni. Depan ni ada. Dekat dengan pantai. Tu pantai. Tengah ni gelombang ni. Ha? Istilah boleh dapat MC tak? MC lah. Dah. Tak apa tu? Ketap. Dah ketap Sok. Nasib baik dah terlepas. Ngam terlepas. Oh, alhamdulillah rezeki dapat ketam. Kau dah dapat ke? Ha? Dah dapat ke? Berapa? Ikan. Cik. Belakang. Pada ikan puput je. Boleh lah. Aduh. Ikan. Janji. Oh my. Alright. Kau tadi. Patut lah ni. Mati pula. Kaya laku lekat di sialan ni. Buat dia makan ikan. Guna ada 10 ikut. Ha? Tegang. Ya? Nampaknya aku masih kumpau. Kumpau ikan sotong dah dapat. Oh, ikan sotong dapat. Betul. Sotong aku besar ni. Relax. Sama saya. Kita dapat ikan. Aku rasa aku nak tukar 7 dah. Dah, saya dapat ikan. Aku dapat ikan lagi. Kopi tu ada pasti nak boleh dapat. Awak aku cuba. Asyik ada. Oh, bubuk. Baik pun
Burit. Dapur nasi bau sedap. Nak makan apa dia? Ambil pinggan. Tengok rumah. Ni tak makan? Dia dah maju Maju. Kenapa maju? Kau tubuh apa Mabuk. sikit? Mabuk pun. Mabuk. Sakit dah. TO dah. Tak boleh mancing dah. Kau buka aku sikit ya. Kau lepas tu kau tambah nasi sikit. Janganlah merajuk lah ni. Lagi? Alah cukup. Ah, sikit dulu. Kuah je. Dia nak tambah nasi satu sudu. Dah. Cukup. Dah cukup. Tambah satu sudu. Sudu. Satu sudu saja. Dua sudu lah, dua sudu. Janganlah makan sikit sangat. Dah cukup. Cukup. Dah banyak lah. Alright. Terang lah. Terang kan? Terang. Cubaan apa? Cubaan untuk pergi ke tempat. Kita cuba beralih spot. Ya, betul. Cari tempat yang lebih Masuk. ada tarikan-tarikan ikan sikit lah. Tadi langsung tak ada. Air cetek gila kat tepi. Ombak macam Bawa macam dah kurang tinggi lah alun dia. Kau tadi beralun. Kau tak muntah tak. Cik. Aku kecewa. Lagak. Awal lagi babe. Kan kena. Awal lagi babe. Gelama. Silau. Silau. Alhamdulillah. Dapat gelama torak bib. Tarik kuat ni. Sanggil. Ketam. Kali dapat 2 ekor. Ya. Kau ketam tengah mengawan kau ambil. Biasa aku kan antisosial. Kau tengok ketam tengah mengawan dia sauk dia. Antisosial. Jabatan aku juga maksiat lah. Ini bukannya mancing. Ini sauk terus ketam tengah mengawan. Aduh yai. Terus. Ingatkan seekor sekali tengok 2 ekor lah tengah mengawan. Mantap ah. Ada juga hasil ketam. Ketam banyak ni. Ketam banyak dapat Sotong tak naik, ketam yang naik. Alhamdulillah. Lama torak. Besar. Kuat tarik ni. Mantap lah. Mantap. Wah. Dapat lah. Lain macam drag dia bunyi. Kecil lah. Alhamdulillah dapat. Kenapa selah? Tahu kan? Buat umpan. Macam ikan selah. Tengok sikit. Mantap lah. Main Apollo je. Janganlah makan umpan. Ni lah orang pemalas buat rambut. Dia main pakai yoyo, pakai candak sotong tu je lah. Semua dah tersedia. Kita baru lepas dapat ikan malung. Macam ikan kita dapat gini. Ya. Okey. Belum torak lagi. Ini tempat dia ni. Nampak lagi guys. Ni kan gelama torak lah. Gelama ikan masin. Besar gelama ni. Gelama torak guys. Besar taring ni. Gelama torak. Alright. Ini apa ni? Jos. Kau makan tak ikan? Deng. Sedap tu ikan. Oh, 2 ekor tadi Double strike. Double strike babe. Ikan apa tu? Menu. Menu?
Kenapa tu benung? Kembung. Hah? Kembung. Kembung. Orang boleh benung. Oh. Tak dia macam Orang nanti lagi mana? seronok ikan buat lauk. Goreng rangup sedap. Buat goreng apa? Tepung. Wah, goreng tepung. Cuaca tak mengizinkan kita untuk nak pergi canak sotong lah, nampak gayanya ni. Macam mendung pun nampak. Mendung dengan guruh dengan kilat. Rasanya kita kat pulau ni lepas tu terus gerak balik kot. Macam tak sempat, tak dapat nak pergi canak sotong lagi ni. Okay tu. Macam nak ikan. Tapi kita dah pesta glamour dengan you. You berapa ekor ke depan? 4 ekor lebih. Nampak tu lah. Buruh peti. Uish, tak berani lah. Bahaya. Walaupun seko-seko kan. Lama juga. Lama juga anak lama. Aku dapat besar-besar. Shit. Yoyo besar-besar, bukan kecil-kecil. Shit. Okay. Aku balik juga. Ada tu. Ada, kali ni ada. Confirm. Kali ni confirm ada. Tengok Sifu Suhaili. Oh, Apa tu? You lagi. Ini jual ni. Jual. Makan aku. Kita makan. Kita lupa. Badan dia panjang kan. Kepala yang ditekan. Hah? Kepala yang di. Oh, kepala tekan. Oh, betul. Oh, iya ke? Kuat bang. Kuat. Allah, yang belah. Kuat. Kau pegang lah. Tenaga dia kuat. Cash and release ya? Ni nak jual. Boleh jual bang? Boleh jual kan? Tidak. Boleh jual? Oh, tak akan. Oh, sini tak makan Jangan kau makan yang itu. Sini tak makan Sini. Tanya Michael, kau nak ikan you tak? Banyak aku dapat. Mana Pulau Bakor? Bakul situ. Oh, tu depan sana. Oh, tu sana. Depan sana Pulau Bakor. Pulau Bakor. Gunung Satu pun tak nampak guys. Hujan lebat ni. Abang Fairuz masih lagi meyoyo. Bukan main bangga lagi dia. Double strike lah, apalah. Kau nak triple pula kali ni. Dah siap. Tapi macam tak ada harapan lah ni nak pergi menyandat. Tengok suat gelap pun, hujan. Tak apalah. Hasil pun Alhamdulillah lah banyak. Boleh lah kan. Boleh lah, bukan tunggu. Dapat ikan kayu, dapat gelama torak, dapat ketam. Oh, itu. Apa? Tu. Apa? Kau punya ulung kan? Oh, aku punya joran. Relax lah. Ini yoyo je ni. Belagak. Dapat ikan. Ambil video aku pula. Wah, sudah pagi guys. Dah nampak dah pulau tu. Ni Pulau Laki ya? Ni lah nama Pulau Laki. Ni lah Pulau Laki. Oh, dia sudah laki tu dia cantum. Tu ada pulau kecil tu. Pulau kecil tu pulau apa? Tak cantum tu pulau kecil tu. Aku pula nak dapat ni yoyo. Asyik dia je dari tadi. Tengok, aku dapat. Ui, besar bet. Ui, besar. Alamak, sangkut. Sangkut kau punya ke? Sangkut apa? Tali apa sangkut? Oh, tadi aku. Ya ke? Ya. Ya sekarang. Ui, besar. Tengok. Ini barulah king. Seko ya. Seekor tapi. Okay guys, kita nak bergerak guys. Kita nak pergi tempat Apa lu? Apollo. Tempat kita mancing Seven Eyes. Tu depan tu pulau Gunung Santubong. Gunung Santubong. Nampak macam cerah tu. Tapi sana gelap. Masih tak boleh nak. Ya, betul lah. Kita 41. Okay, let's go. Ni lah tempat malam tadi ya. Tadi
malam tadi penuh dengan bot. Dia orang dah beransur lah. Dia patah tu. JT ni. Semalam kita lepak sebelah JT tu lah. Malam tadi penuh ni dengan bot. Ni dah tak ada lah, bot semua dah keluar dah. Pagi tadi dah keluar aku. Macam ada pelancong. Ni Pulau Laki. Ni lah Pulau Laki. Tak? Pulau Laki. Jadi tu ada chalet. Masa tadi lepak depan tu. Lepak depan tu. Ha? Ada orang nak balik. Orang sewa chalet kot. Oh, ada jambatan ada apa atas tu? Ada hiking ke? Tu ada jambatan ni belakang chalet. Ni ada lagi bot-bot ni nak pergi. Ada bot. Tu mancing yo-yo. Ada dapat. Oh, macam dapat. Main yo-yo. Depan ada apa? Oh, batu tu. Batu. Oh, sana tu ada mancing tak? Banyak pulau-pulau dia. Tu boleh parking kat sana tu. Batu ni macam bentuk apa? Ha? Anjing beri. Ikut imajinasi masing-masing lah. Mana macam katak? Mana ni? Ni macam katak? Oh tu, yang kecil tu eh? Yang kecil tu? Nama macam katak. Kau memang imajinasi kau lain macam. Dah macam katak duduk. Macam katak. Yang ular? Yang bentuk ular? Bakul kan? Yang ular tunduk tu. Ular terbalik lah? Okey, kita dah sampai spot. Ramai geng-geng mancing oh. Diorang dah gerak awal. Kalau air tu sini tak? Tak apa. Kita teruskan. Okey. Alright. Dapat ke? Hai. Alamak, dia jugalah yang pertama memecahkan. Double strike terus. Strike babe. Memang nyesal aku ajak kau. Power. Mantap. Dah ada hasil. Ikan apa ni? Okey, cari ikan tu. Apa? Cari umpan. Ikan apa tu? Kakap. Tahu lah. Apa? Kikik. Ikan kekek. Ikan cik. Yelah tu kot, ikan cermin. Okey lah, cukup lah. Kita balik dulu lah Cukup lah aktiviti mancing kali ni. Kita balik dulu. Lain kali kita datang lagi. Bahaya. Oh, ada kapal lalu sini. Kapal besar-besar. Alhamdulillah kita dah sampai JT Kampung Senari. Sekejap lagi kita boleh berlabur. Oh, kau masuk sini ya? Boleh je, mana-mana. Oh, masuk sungai terus. Kita terus parking sebelah rumah. Ni air pasang kan. Air dah pasang penuh. Payahlah naik jambatan. Tak payah naik jambatan nak meniti nibung pula. Baru dah penat-penat ni. Alright, parking tepi rumah terus. Let's go, parking tepi rumah. Dayung lah ni. Oh, kena dayung ah? Mungkin baik-baik.
Man-man lah. Dia jadi ni je. Nak tolak daripada apa tu? Kena tanah. Oh tu ada boleh kat kaki. Itu besar belacak tu. Mana? Belacak. Oh tu. Okeylah, kita sampai rumah. Oh, Dia masuk. Boleh juga makin putih okey. Wah, adalah hasil. Kai Ketam ikan. Oh, banyak juga. Ikan ketam. Mana sotong? Oh, dekat bawah. oh. Malah nak susun. Alhamdulillah kita dah sampai. Penat jugalah. So kita akan kemas. Sekejap lagi balik. Balik tidur. Aduh. Okay, semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki. Jumpa lagi dalam video lain. Okay, Fairuz. Baik. Lain kali boleh join lagi ya. Kalau nak Raja Apollo Alright.